Pertamanya, hisap ni adalah maksudnya hitungan. Dulu zaman 70-an, 60-an dulu, kat sekolah dia tak mengaji ilmu matematik, dia mengaji ilmu hisap ni maksudnya hitungan. Jadi hitungan ni ada beberapa kaedah menghitung. Di negara kita ni, kita bersama-sama dengan Mabins dan juga ramai lagi lah pengamal-pengamal dan komiti falak ini yang kita menggunakan kaedah hitungan yang dipanggil sebagai imkanur ru'yah. Kita menghitung berdasarkan kepada data-data cerapan yang lampau. Biasanya anak bulan itu boleh dilihat atau tak boleh dilihat. Dipanggil imkan, mungkin atau kebolehan, possibility untuk ru'yah. Ru'yah ni kenampakan. Mungkin share sikit sini. Saya share screen. Contohnya ini adalah merupakan gambar hilal Syakban yang saya ambil sendiri dekat Tioman. Tapi umurnya dah lanjut lah, umur 27 jam. Jadi inilah realiti sebenarnya kita mencari anak bulan ni. Tengok dekat langit yang luas, kita nak tengok anak bulan tu kat mana. Maka sebenarnya anak bulan tu sebenarnya dia bukan seperti mana dalam iklan raya yang kita tengok tu. Kalau kita boleh saya tanyakan Doktor, kalau merujuk pada umur anak bulan tu, bagaimana kiraan umur tu Doktor? Bermula daripada soalan spesifik yang ni saya suka. Soalan spesifik yang banyak sikit. Macam tadi 27 jam. Ni sebut 27 jam ni bermula daripada apa? Dia bermula daripada wujudnya bulan baru semasa istimak tadi. Apa maksud istimak? Istimak ni ialah apabila matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lari. Jadi pada waktu itu kita boleh kata lahirnya bulan baru. Lahir bulan baru. Jadi daripada lahir bulan baru tu mula dihitung berapa usianya. Sampailah contoh dalam konteks gambar ni pada hari yang ke-30, umurnya 27 jam. Maknanya 20 istimak tu berlaku 27 jam yang lalu. Boleh faham Ustaz Senor? Boleh. Istimak tu dia berlaku 27 jam yang lalu. Jadi dalam Islam yang penting ialah nampak anak bulan. Dan inilah contoh gambar anak bulan. Kalau tuan-tuan nampak, tapi ini pun tak fair pasal dia umurnya 27 jam. Ni. Kalau tuan-tuan tengok kerja saya, ni gambar anak bulan yang berusia 27 jam. Tapi ini gambar 30 Syakban, gambar 30 hari bulan. Bayangkan kalau nak tengok 29 hari bulan. Sebenarnya dia amat halus. Dia lagi halus. Kemudian satu lagi, tadi ada soalan mengenai apa yang jargon-jargon seperti mana imkanur ru'yah tu kan, dan apakah ada kriterianya. Jadi saya kongsi sekejap dia punya infografik mengenai imkanur ru'yah ni. Saya tunjuk ni dululah. Dulu apabila kita nak menghitung imkanur ru'yah ni, ini kriteria lama yang sekarang ni tak digunakan. Kita menyatakan kalau mengikut hitungan imkanur ru'yah, sekiranya semasa hari cerapan pada waktu maghrib, apabila dah terbenam, sekiranya bulan berada pada ketinggian lebih 2 darjah, altitude 2 darjah. Dan juga jarak lengkungnya melebihi 3 darjah. Atau anak bulan tu umurnya dah lebih 8 jam selepas istimak berlaku. Maka kalau ikut kriteria lama, esok jatuh 1 hari bulan. Faham? Esok jatuh 1 hari bulan. Tetapi parameter ni telah pun dikaji dan didapati ada lagi parameter yang sepatutnya lebih real, lebih praktikal untuk digunakan. Ini untuk mengelakkan macam-macam beberapa isu lah, istimak ataupun anak bulan terbenam dulu dan seumpamanya kan. Benda tu dia akan sentiasa berlaku, tetapi akhirnya kita telah pun menukar yang mana kereta baru ni menyatakan semasa serapan 29 hari bulan. Ini cerita semasa 29 hari bulan bukan 30 hari bulan tu. Ada setengah orang dia ambil gambar anak bulan 30 hari bulan. Itu sebenarnya tak perlu pun. Pasal bila tak nampak 29 hari bulan, automatik lusa tu jatuh 1 hari bulan. Tapi ada setengah orang ambil gambar tu untuk tujuan rekod lah. Tak ada masalah. Penting untuk rekod kita nak tahu ketebalan hilal dan sebagainya. Jadi syarat baru ni, parameternya menyatakan ini yang dipanggil sebagai kriteria imkanur ru'yah, KIR. Kriteria imkanur ru'yah. Semasa waktu maghrib 29 hari bulan, yakni semasa matahari dah terbenam. Saat matahari terbenam tu, sekiranya hilal berada pada ketinggian lebih daripada 3 darjah dan dia punya jarak lengkungnya daripada tengah hilal sampai tengah matahari yang dah terbenam ni lebih 6.4 darjah. Maka kalau itulah dia kedudukan hilal, dan hilal ni dia akan bergerak, dia akan terbenam ke bawah juga. Sekiranya itulah dia kedudukan hilal, maka kemungkinan besar akan boleh nampak anak bulan.
Tetapi kalau tak menepati syarat, tak menepati kriteria, contohnya kurang daripada 6.4 darjah, contohnya dia punya jarak lengkungnya, maka kita menyatakan kemungkinan besar dia tidak berpotensi untuk kelihatan. Seperti mana yang akan berlaku pada minggu depan, hari Khamis. Nanti kita akan share data yang lain share data lain mengenai itu. Jadi itu Ustaz Asnur antara orang kata jargon ataupun istilah-istilah yang perlu difahami. Pasal saya setuju dengan Ustaz Asnur, memang ada orang yang dia kata imkanul ru'yah, tapi dia tak bahaskan imkanul ru'yah tu, dia bahaskan mengenai wujudul hilal. Dia ada beza wujudul hilal ni. Wujudul hilal memang satu pendekatan bulan baru tu. Ini dipanggil sebagai teknik wujudul hilal. Apa maksud wujudul hilal ni atau wujudul qamar? Ini semasa berlaku istimak tadi tu. Jadi samalah kalender kita dengan teknik kalender daripada tamadun Cina. Dia akan jadi samalah. Sedangkan dalam Al-Quran yang Allah menyatakan bukannya wujud tapi ru'yah. Pasal tu dia ada satu kaedah dalam sebahagian ilmu falak ni disebut al-ibratu bi ru'yatil hilal la bi wujudihi. Yang dia dikira ialah apabila nampak anak bulan, bukannya dengan wujud bulan baru. Wujud bulan baru tu itu masuk satu hari bulan dalam kalender tamadun Cina. Tapi dalam kalender Islam dia kena nampak anak bulan. Tapi kita tahu bahawa dekat Malaysia nak nampak anak bulan tu sukar kerana mendung dan macam-macam faktor yang lain, dan kita pun ada keperluan untuk buat kalender setahun. Pasal tu kena buat hisap juga tu, hisap kebolehnampakan. Kita menghisap kebolehnampakan. Kalender Cina pun menghisap juga. Tapi hisap mereka hisap wujud hilal, hisap istimak itu. Itu asal kita kena faham. Okay.